Kuis Tajwid Part 20. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama, apakah huruf-huruf idgham ma'al gunnah? A. Huruf lam dan huruf ra. B. Huruf ya, waw, mim, nun. Jawapannya B. Huruf ya, waw, mim, nun. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Idgham ma'al gunnah. B. Idgham bila gunnah. Jawapannya A. Idgham ma'al gunnah. Seterusnya, idgham ma'al gunnah perlu dibaca dengan dengung. A. Betul. B. Salah. Jawapannya A. Betul. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Izhar halki. B. Izhar syafawi. Jawapannya B. Izhar syafawi. Seterusnya, huruf nun sabdu perlu dibaca dengung. A. Salah. B. Betul. Jawapannya B. Betul. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kepada seseorang.